Assalamualaikum, hai semua. Tiap kali mak saya masak nasi ayam, kami adik-beradik memang tak sabar nak makan. Makan bukan sepinggan korang, mesti akan bertambah berpinggan-pinggan sebab sedap sangat. Bawang putih halia ni korang tumbuklah kasar-kasar sikit. Masukkan dalam air secukupnya. Tambahkan juga 2 kiub pati ayam. Bila air dah mendidih, masukkan ayam. Masaklah ayam sampai masak. Kemudian angkat dan toskan. Untuk masak nasi, kita panaskan minyak dan juga sedikit mentega. Masukkan juga halia dan juga bawang putih yang telah ditumbuk, serai dan juga daun pandan. Tumis sampailah kepirangan macam ni. Masukkan air secukupnya. Masukkan garam dan juga kiub pati ayam. Rasa dulu ya. Kena masin lebih sikit sebab kita guna basmati. Dah mendidih macam ni, masukkan dalam beras. Beras ni kena rendam dulu sekurang-kurangnya 30 minit ya. Tak naklah nasi macam biasa. Dah siap pun nasi ayam kita. Baunya korang harum semerbak, tak sabar rasa nak makan. Jom kita perap ayam pula. Kita campurkan sos tiram, kicap manis, kicap pekat, kicap cair, bawang putih dan juga halia yang telah ditumbuk dan juga madu. Gaul sebati ke semua bahan. Toskan ayam daripada kicap-kicap tadi. Bila api dah betul-betul panas, bolehlah korang masukkan. Masak dia sekejap je korang sebab ayam kita dah masak ya, sekadar untuk melekatkan kicap je. Lebihan kicap tadi korang tambahkan air. Dah jadilah kicap cair kita. Untuk sambal pula, korang kisarlah halus bahan-bahan berikut. Tambahkan sos cili, cuka, garam dan juga gula. Kalau suka manis, lebihkan gula. Kalau tak suka manis, boleh kurangkan. Masak sampai mendidih dan memekat, dah siap. Nasi ayam ni memang menu kegemaran semua. Lagi-lagi kanak-kanak sebab tak pedas kan. Nak buatnya pun senang je. Makan ramai-ramai bersama keluarga, terus hilang penat masak. Selamat mencuba semua. Bye.